Salam semua. Dalam lanskap politik yang semakin tepu dengan slogan, satu persoalan mula berlegar dalam fikiran rakyat. Apakah reset sekadar retorik atau benar-benar sebuah hala tuju baharu? Gagasan yang dibawa Hamzah Zainuddin ini dilihat mempunyai potensi. Namun menurut penganalisis politik Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia, potensi sahaja tidak mencukupi. Dalam era masyarakat bermaklumat, rakyat tidak lagi menilai pada jenama. Mereka menuntut isi. Reset, katanya, mesti hadir dengan model yang jelas, kerangka yang tersusun dan pelan pelaksanaan yang boleh diuji. Hakikatnya, konsep reset tidak asing. Ia berakar daripada idea untuk melakukan pembetulan sistem ke arah yang lebih baik. Tetapi di sinilah cabarannya. Bagaimana membezakan reset daripada retorik lama yang pernah dijanjikan? Jawapannya terletak pada keberanian untuk mengisi slogan dengan dasar. Reset perlu hadir dengan tawaran polisi yang konkret dalam ekonomi, pendidikan, kebajikan, penjawat awam mahupun institusi kehakiman. Lebih daripada itu, pembangkang perlu melangkah ke fasa seterusnya, membina kredibiliti. Cadangan seperti penyusunan semula dasar bukan sekadar strategi, tetapi isyarat kesediaan untuk memerintah. Kerana akhirnya, politik bukan tentang siapa paling lantang mengkritik, tetapi siapa paling bersedia menawarkan solusi. Dan jika reset mahu menjadi lebih daripada sekadar naratif, ia mesti menjawab satu tuntutan asas rakyat. Bukan apa yang salah, tetapi apa yang akan diperbetulkan. Di situlah masa depan gagasan ini akan ditentukan. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.